Assalamualaikum Ustaz Megat. Saya nak tanya beberapa soalan lah kepada Ustaz Megat tentang program Naduah Kepimpinan Pelajar ni, sekolah-sekolah Muslim. Jadi apakah misi terbesar yang Ustaz nampak tentang program Naduah ni kepada para pelajar yang mengikuti program ni lah? Jadi alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Tersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah program Naduah Kepimpinan Pelajar kali yang keempat, kelima lebih kurang gitu, tak silap. Jadi alhamdulillah, ia adalah untuk membina dan melahirkan pemimpin. Dan seperti yang kita fahami, mereka ini memimpin, satu perkataan yang sangat bagus seperti yang Ana sebut di awal tadi, di mana anak-anak ini akan membawa rakan-rakan mereka, sahabat-sahabat mereka, mereka yang di luar sana, tak kira siapa, bersama-sama menuju ke arah satu visi yang jauh, yang lebih luas, di mana mereka akan membawa kebaikan, kemaslahatan, membawa Islam, risalah Islam itu ke dalam diri mereka sendiri, rakan-rakan mereka, masyarakat mereka, memimpin sahabat-sahabat yang lain. Jadi mereka bukannya sekadar pemimpin di peringkat sekolah, tetapi mereka akan menjadi pemimpin yang lebih luas daripada itu, di mana mereka akan menjadi pemimpin di luar sekolah, dalam masyarakat, nanti pada satu hari insya-Allah di peringkat negara dan insya-Allah di peringkat dunia. Apa perkara yang dapat sepanjang Naduah Kepimpinan Pelajar? Okey, insya-Allah. Program Naduah ni dia mengajar kita macam mana cara nak menjadi pemimpin yang sebenar, kan? Apa langkah pertama yang perlu pemimpin buat, bukan kepada mengarah, kan, bukan kepada perbuatan amali, tapi secara jama'i. Okey, insya-Allah. Dan kepimpinan ni perlu ada sulbah yang kuat, ngikut yang kuat. Dia tidak perlu bergerak seseorang dan perlukan matlamat yang wadah yang satulah, insya-Allah. Modul yang paling menarik sekali sepanjang program ni yang memberi kesan kepada Daniel dan rakan-rakan lah. Okey, modul yang paling berkesan sekali ialah semalam, iaitu bersama dengan Ustaz Hasanuddin. Dia tajuknya bincangkan kepimpinan memegang suatu amanah, kan. Dia kata benda yang paling berat sekali, kan, Imam Ghazali kata benda yang paling berat sekali adalah amanah, kan. Kata seorang pemimpin jangan banggakan apa yang jawatan yang dipegang, tapi rasa takutlah apa tanggungjawab yang dipegang. Kita harap, sungguh-sungguh mengharapkan satu hari nanti kita akan melihat mereka benar-benar menjadi pemimpin, bukan sahaja di peringkat yang kumpulan ini kecil dalam keluarga, tetapi yang lebih luas daripada itu, pemimpin dalam masyarakat, pemimpin dalam peringkat negara, dan pemimpin peringkat dunia yang akan benar-benar menghayati dan membawa sifat-sifat rahmah seperti yang kita idam-idamkan, insya-Allah. Untuk kawan-kawan saya dan serta sekolah Muslim ni, saya harap semua kepimpinan, semua sekolah Muslim dapat sentiasa konsisten dan istiqamah dalam menjayakan kepimpinan yang dilakukan, insya-Allah.